Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati panel hakim, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Gusti Adam Shah dari 1 Imtiaz. Dalam bulan Ramadan ini, kita sering bercakap tentang kesabaran. Namun, adakah kesabaran itu sekadar menahan rasa lapar dan dahaga? Atau sabar itu sebenarnya kemampuan meletakkan tanggungjawab mengatasi keinginan diri? Persoalan ini terjawab melalui novel Uwais Al-Qarni, lelaki soleh dari Yaman, karya Abdul Latif Talib, terbitan Latif dan Keluarga Enterprise, yang berhalaman 228 muka surat. Novel ini mengisahkan seorang pemuda dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni yang menghidap penyakit kusta namun sangat berbakti kepada ibunya yang lumpuh. Walaupun beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, namun baginda menyebut namanya sebagai penghuni langit yang doanya sangat dimakbulkan. Ini menunjukkan bahawa kemuliaan seseorang bukan terletak daripada kedudukan atau populariti, tetapi pada akhlak dan juga keikhlasan. Salah satu peristiwa yang paling menyentuh emosi ialah apabila Uwais mendukung ibunya ke Mekah untuk menunaikan haji. Secara zahirnya, kisah ini hanyalah kisah seorang anak membantu ibunya. Namun, jika dianalisis dengan lebih mendalam, peristiwa ini melambangkan 3 perkara. Yang pertama, pengorbanan fizikal. Beliau melatih dirinya sehingga kuat dengan mendukung anak lembu. Yang kedua, pengorbanan emosi. Beliau meletakkan kehendak ibunya melebihi keselesaan dirinya. Dan yang ketiga, pengorbanan spiritual. Beliau yakin bahawa reda Allah terletak pada reda ibu. Perjalanan merentasi padang pasir bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi perjalanan membuktikan kasih sayang yang sebenar. Berbeza dengan tren masa kini yang mengejar viral dan pengikut di media sosial, Uwais Al-Qarni memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan tidak dikenali. Peristiwa kedua yang sangat signifikan ialah apabila Uwais pulang ke Yaman tanpa sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagi saya, inilah klimaks sebenar novel ini. Sebagai manusia biasa, kita pasti akan rasa kecewa. Namun, Uwais memilih untuk memegang janji kepada ibunya. Di sinilah letaknya nilai kesabaran yang tinggi. Sabar untuk melepaskan sesuatu yang kita cintai demi tanggungjawab. Bagi pendapat saya, tema utama novel ini ialah kemuliaan melalui pengorbanan. Nilai-nilai yang kita boleh pelajari ialah: yang pertama, berbakti kepada ibunya sehingga sanggup mendukung dari Yaman ke Mekah. Dan yang kedua, keikhlasan dalam setiap amalan tanpa mengharapkan pujian manusia. Dan yang ketiga, kesabaran menghadapi ujian penyakit kustanya dan cemuhan masyarakat dengan tenang. Namun, sebagai seorang pembaca yang kritis, saya berpendapat bahawa garapan novel sejarah ini mempunyai sedikit ruang untuk penambahbaikan. Walaupun gaya bahasa saudara Abdul Latif Talib sangat santai dan mudah diikuti, saya percaya sekiranya novel ini memuatkan lebih banyak rujukan silang atau disertakan
peta visual perjalanan dari Yaman ke Mekah. Ia bukan sahaja akan menyentuh emosi, malah akan menjadi sumber rujukan sejarah yang lebih autoritatif bagi pembaca remaja seperti saya. Wais Al-Qarni tidak memiliki harta, tidak memiliki pangkat dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, beliau memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, iaitu hati yang sabar dan ikhlas. Jika kita mahu menjadi insan yang mulia, mulakanlah dengan menghormati dan membahagiakan ibu dan ayah kita. Jika suatu hari nanti kita kehilangan ibu dan ayah, barulah kita sedar betapa berharganya peluang untuk berbakti. Wais Al-Qarni tidak menunggu hari itu. Beliau berbakti selagi masih ada waktu. Persoalannya, adakah kita juga begitu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.